betul lah, PKR sekarang kurang dapat sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Hari ini kita bersiaran lagi dengan isu yang nampak biasa tetapi semakin kukuh dan juga meresap di pemikiran semua rakyat Malaysia tentang satu perkara. Naratif yang dibina bagi memburuk-burukkan sesuatu situasi dan satu keadaan. Nak tahu apa bendanya? Biasalah. Naratif yang mengatakan keadaan PKR sekarang sangat lemah dan bakal gagal dan tidak berjaya dalam PRU untuk menubuhkan kerajaan yang mentadbir Malaysia selepas PRU 16. Inilah naratif yang dimainkan. Perkara pertama, fasa pertama, fasa kedua telah berlaku. Apa dia fasa pertama? Fasa pertama, individu-individu tertentu dalam media sosial ini telah memainkan peranan dan establish di pemikiran semua orang yang melihat siarannya mengatakan apa yang dia cakap itu semuanya betul. Beberapa situasi, beberapa perkara yang diulang hampir bertahun lamanya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk membina dan berkata apa saja bagi membina satu persepsi yang apa yang mereka katakan itu betul. Sebagai contoh, Iswandi Mordi hampir bersiaran daripada 2018 mengatakan tentang perkara-perkara yang selari dengan pergerakan dan peredaran semasa. Sebagai contoh, beberapa situasi yang mengatakan di Sabah bakal berlaku keadaan yang tidak memberikan keputusan yang baik kepada DAP telah berlaku, di mana DAP hampir kalah semua kerusi di PRN di Sabah baru-baru ini. Inilah perkara yang dimainkan oleh mereka-mereka ini bagi memastikan apa yang mereka cakap itu betul dan berani mengatakan diri mereka ni sebagai bomoh. Aku dah cakap dulu benda ni memang akan berlaku dan sekarang berlaku. Aku dah cakap perkara ini akan berlaku dan ianya akan berlaku. Dan bila ini situasi yang kita terima dan kita akan sentiasa rasa, apa yang dia cakap betul lah, apa yang dia cakap tu betul lah. Inilah fasa pertama yang membawa kepada terbinanya naratif dengan apa juga perkataan yang dia nak sampaikan. Hari ini dia dah kata keadaan PKR lemah dan tidak mendapat sokongan terutama di kawasan parlimen yang dimiliki oleh PKR itu sendiri. Dia memainkan peranan. Tambun lemah, mengatakan konon-kononnya data mengatakan menunjukkan sokongan di Tambun itu lemah. Dan benda ni dimainkan berbulan-bulan dengan tempoh sekian lama. Bila benda ni dah establish, dia masuk pada fasa ketiga mengatakan Anwar Ibrahim tidak akan bertanding di Tambun. Kerana apa? Kerana data menunjukkan yang sebenarnya PKR telah kurang mendapat sokongan di Tambun. Dan bila perkara ini dimainkan dalam tempoh 3-4 minggu, 5-6 bulan, dan timbullah satu perkara baru lagi bila kita telah dibina naratif tentang Tambun memang tak kuat lah. Selepas 3 bulan atau 4 bulan keluar lagi satu statement mengatakan Anwar Ibrahim tidak akan bertanding di Tambun. Betul ke? Inilah naratif yang dibina. Dibina sekian hari dengan perkara-perkara yang dibuktikan tidak sahih dan mengatakan bahawa benda ini berlaku. Dan terbaru mengatakan bahawa Nurul Izzah marah kerana data-data yang mengatakan kawasan-kawasan lemah ni tersebar luas. Dan perkara ini akan dimainkan beberapa minggu bagi memastikan kita semua menerima naratif bahawa betul lah, PKR sekarang kurang dapat sambutan. Dan perkara ini akan dilapisi lagi dengan fasa-fasa seterusnya. Contohnya baru-baru ini Ramanan menjawab soalan, betul ke KJ akan bertanding di Sungai Buloh? Ramanan jawab senang aja, itu kena rujuk kepada Presiden Barisan Nasional Zahid Hamidi. Tetapi situasi ini dimainkan supaya melihatkan
keadaan, oh betul lah, Sungai Buloh ni dah lemah sebenarnya, kurang dapat sokongan. That's why ada keputusan baru untuk melihat PKR itu sendiri risau dengan keadaan Sungai Buloh yang semakin kurang dapat sokongan. Ini naratif yang dibina, dan dicampur pula dengan situasi KJ pergi ke Sungai Buloh setelah dia diterima balik oleh UMNO sebagai ahli. Sebab sebelum ni bahagian Sungai Buloh ada bahagian terakhir dia anggotai sebelum dia dipecat. So KJ akan cakap itu keputusan Barisan Nasional untuk menentukan di mana dia akan bertanding, dan Barisan Nasional sendiri tidak menyatakan yang dia bertanding di Sungai Buloh. Cuma Rafizi mengatakan KJ mengatakan yang Sungai Buloh adalah tempat terakhir dia sebelum dia dipecat. Sebab itu dia pergi ke Sungai Buloh dan melihat kepimpinan bahagian UMNO Sungai Buloh. Tetapi yang dimainkan naratifnya adalah KJ akan bertanding di Sungai Buloh. KJ akan bertanding di Sungai Buloh bagi menemukan kekuatan yang ada di peringkat PKR di Sungai Buloh, iaitu Ramanan. Naratif ini dibina, dan bila establish, keluarlah satu situasi. Oh, Ramanan sedang mencari tempat baru untuk bertanding kerana Sungai Buloh sudah tidak kuat. Inilah naratif yang dimainkan oleh Iswardi. Melihat satu situasi bagaimana dia membina persepsi daripada fasa pertama. Dia adalah orang yang dipercayai dan boleh membuat analisa sampai dia mengaku dia ni dukun. Apa yang dia cakap semua betul. Dan perkara ini telah berlaku. Kita semua percaya dengan dia. Dan fasa kedua, dia mengatakan bahawa PKR ini lemah. PKR ini tidak mendapat sokongan hampir di semua tempat. Contohnya Tambun dan lain-lain. Begitu juga Pandan. So, naratif ini dimainkan untuk fasa kedua. Dan fasa ketiga, dia mengatakan bahawa semua ahli parlimen PKR ini sedang mencari tempat baru kerana tempat lama sudah tidak selamat lagi. Inilah naratif yang selalu dimainkan, dan dia mengatakan bahawa ini dibuktikan dengan data. Data tu sebenarnya tak ada pun. Kalau satu tempat tu pengundinya 100,000, sampel dia ambil 1,000 je. Come on lah. Inilah yang dimainkan. Oh, kita bermain dengan data. Kita ada data yang betul. Tak ada. Inilah perkara yang membuatkan situasi sekarang ni ramai orang cakap betul lah. Yalah, kita kurang mendapat sokongan lah. Betul lah. Anwar Ibrahim kena bertanding tempat lain lah. Tak boleh kat Tambun sebab Tambun dah lemah. Kan? Fuzia Salih tengah bergaduh dengan Ramanan untuk berebut kawasan di Batu. So inilah dia naratif yang dibina. Perlu ingat Rafizi sendiri membina naratif ini dan diterima oleh semua orang, rakyat Malaysia dan pengundi-pengundi, termasuk pengundi di atas pagar, kerana pada waktu itu Rafizi selari dengan kepimpinan Kerajaan Madani yang ditunjangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada hari ini sebenarnya naratif yang dibina oleh mereka ini, sebenarnya mereka bukan lagi bersama dengan Anwar Ibrahim. So strategi kita supaya memastikan naratif ini tidak diterima oleh masyarakat dan pengundi kerana Rafizi dan juga pengikut-pengikutnya seperti Iswardi Mordi ni sudah tidak selari dengan kerajaan. So kenapa kita kena terima naratif tu? Ya betul, susah untuk kita terima sebab benda ni telah berlaku secara natural, dibina persepsi itu sendiri. Bak kata Mahathir lah, kalau benda tu salah, tetapi kalau hari-hari kita kata benda tu betul, ianya akan jadi betul. Inilah strategi yang digunakan oleh Iswardi Mordi, Rafizi, dengan apa juga statement yang dibuat dan dibina bagi memastikan kerajaan Madani, kerajaan yang dianggoti oleh PKR dan juga komponen-komponennya akan menjadi lemah. So, jangan senang-senang buat satu keputusan yang mengatakan PKR itu lemah. Tidak, sebenarnya PKR itu masih kukuh selagi dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian
daripada Wayang Tarbus dengan info dan sensasi. Assalamualaikum.